Form 1 Chapter 3 Kuasa 2 Punca Kuasa 2 Kuasa 3 Punca Kuasa 3. Abang ni tanya macam mana nak dapat benda tu? Ni, saya explain Yang pertama kena tahulah kuasa 2 ni maksudnya benda yang sama berulang 2 kali. Bermakna the whole yang dalam bracket ni ulang 2 kali. Kita boleh tukarkan dia jadi 2/5 didarabkan dengan 2/5. Kita boleh buka bracket dia. Jadilah 2/5 darab 2/5. Jadi macam ni nak kena buat apa, Wak? Macam biasa je. Atas darab atas, bawah darab bawah. 2 darab 2 dapat 4. 5 darab 5 dapat 25. Inilah dia kenapa jawapan yang soalan tu jadi 4/25. Kejap. Yang ni macam ni pula. Kalau kuasa 2 berulang 2 kali. Kalau kuasa 3 berulang 3 kali. Dapat dari kat situ 4/7 bracket. Darabkan dengan 4/7. Darabkan dengan 4/7. That is why macam before this saya kata, benda ni kita boleh jadi apa Kuasa boleh jadi untuk atas, kuasa boleh jadi untuk bawah. So kita boleh simplifykan benda ni 4 darab 4 darab 4 bersamaan dengan 4 kuasa 3. Perkan dengan 7 darab 7 darab 7 dapatlah 7 kuasa 3. Saya ada bagi tahu kan? Kena hafal kan? Kuasa 3 hafal 1 sampai 10. 4 kuasa 3, 4, 1, 8, 2, 7, 64. Perkan dengan yang ni, 7 kuasa 3 dapat 343. And this will be our final answer. Shuttle.